Assalamualaikum guys. Okey ya. Hari ni kita nak bagi tip berkenaan dengan dashcam ni ya. Dashcam. Dashcam yang hari jenama saya berteman. Okay, dan pun kalau yang mahal pun dia akan alami masalah yang sama. Maksudnya dia tertanggal ni. Ini apa? Dia punya apa stiker ni, apa ni? Pelekat ni kan. Dia akan tanggal dan jatuh. Okey, dan apa yang perlu kita buat untuk pastikan dia betul melekat dashcam kita? Saya dah try banyak-banyak unit lah. Sebab lama-lama gam dia bila kena panas, kita pergi tengah panas, dan lama-lama dia akan jatuh, tak kira lah. Tapi kualiti kamera okey lah. Kita boleh depend pada model dia kan. Cuma saya nak cakap ni, dia punya ni. Dia punya apa? Ni lah. Dia suka jatuh bawah. Bila lama-lama tengah panas, sebab plastik ni dalam belakang ni. Sampai tengok lah. Nampak. Belakang ni dia buat plastik, jangan bau-bau lagi memang dia akan lekat. Bila dah lama dia akan tertanggal. So apa boleh kita buat? Gunakan silikon ni. Ambil sikit lah, jangan banyak, ambil sikit je. Dalam nipis lah, sikit lah, calik dekat ni. Belakang dia. Belakang dekat dia ada plastik juga belakang kamera ni. Jom kita lekat. Biar dalam setengah jam, sejam dia akan melekat terus ya. So bila kita masalah kita pecah, kita tanggal pun boleh, tak ada masalah. Dia bukan permanent, dia cuma fit bagi kejap lagi. Tu dia guys. Hari ni kita nak apa ni? Sharekan. Alright. Yang mana ada soalan yang sama, dashcam jatuh, boleh guna ni silikon. Okay. Alright guys. Guna silikon ni. Jenis apa ni? So, boleh guna silikon ni ya, untuk lekat dekat apa ni, ambil sikit lah. Macam ni kan. Lebih kurang macam ni. Letak kat belakang lah, belakang kamera. Dia punya gam dekat belah stiker tu lah. Jangan letak dekat body dashcam. Lagi dia apa? Tak dia apa. Cuma kita letak dekat ada stiker belakang dia. Okay. Alright guys. Alright. Apa-apa, jangan lupa subscribe, share. Benda ni kecil lah. Kalau hampa tukar yang apa tu, kalau hampa tukar jenis apa ni, dashcam apa ni, tape link pun, lama-lama bau okey lah. Lama-lama dia akan tertanggal juga. Sebab dia tak tahan panas. Kita buat benda ni berat kan. Lama-lama awal-awal okey, fit. Lama-lama dia akan jatuh. Tak kira lah jenama apa pun, murah kan mahal kan, yang penting mahal tu kamera lagi cantik lah. Okay. Cuma beza dia akan jatuh juga. Sebab dia takkan bagi ni cara nak fit panas kan, panas. Bubuh ni jangan bubuh banyak-banyak lagi, dia berlemuh kat belakang ni. Hampa bubuh sikit dah. Alright. Okay. Bye. Assalamualaikum.